Don't you sweat it, baby, it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Oh, so sweet. Ya, Mama. Kau tu. Hai, Ama. Jom. Oh, yelah sayang. Dah sampai tak? Mau je. Lama kita. Ingatkan dah paling lambat dia ni. Lagi? Bayar. Kita pergi sana, kita ambil gambar. Okay, channel down. Smile lah. Sini, Amma sini sikit. Kejap. Kejap, okay? Okey. Adik tidur. Ini satu bijak kain. 189, 190 duduk sini. Buka kan? Okay, alright. Apa macam tadi? 189 sini. Ya, duduk sana dengan ibu. Anak siapa ni? Hari ni Anak ada Atok lucu. pertandingan untuk ibu best dress iaitu bertemakan Arab. Hari ini dia wanita Arab. Apa dia? Tengok macam nak pakai. Tengok muka awak. Get your face. Let me see your face. Saif. Awak dia tengok. Up. Tengok dia pakai ada butang. Ada butang, handsome. Siapa nama dia? Adam eh? Adam. Cantik lah Adam punya tu. Aduh. Majlis pada hari ini akan bermula. Sebentar saja. Nak tu. Jadi saya harap semua yang Mami nak tu. dapat mendaftar Bye. di tempat masing-masing. Joynya. Dia sentiasa on point Kepada semua yang hari ini, saya ingin memohon kerjasama semua hadirin agar berdiri seketika. Dari kami ahli guru-guru dan pelajar graduasi dari KB Ali Bandar Garuda yang diketuai oleh Cikgu Siti Nur Nabiha binti Muhammad Rizwan, Cikgu Nur Hazika Izzati binti Salam dan Cikgu Siti Alisa Umaira binti Syariza untuk bersama-sama masuk ke dalam dewan. Ramatul. Ini apa ni? Mula kita punya atur cara pada hari ini sebentar saja lagi. Okey, harap semuanya bertenang, kita menunggu. Yang dihormati para ibu bapa, para guru, ahli keluarga serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini kita dapat bersama-sama meraihkan Majlis Taharus Tadikabir Ali Johor 2025. Sebuah majlis yang lebih istimewa kerana ia merupakan kolaborasi antara Bir Ali Bandar Baru Uda, Bir Ali Lakin serta Bir Ali Seri Alam. Kepada para Nampaknya adik tadi yang terpaksa keluar masuk. No. This one cannot. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. No. Masanya untuk kita berbicara utama. Ini majlis penyampaian skor graduasi pada pelajar-pelajar 6 tahun Tadika Bir Ali. Dan usaha kami Untuk mencapai cita-cita cita-cita tersebut berdasarkan
Bayangkan atas prinsip yang berikut. Prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepada Kepercayaan Itu sahaja pada diri kita masing-masing. Kita akan mulakan. dah bosan. Kami guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Bye bye. Bye bye. Ian. Nadian, let me see. Astaghfirullahaladzim. 4 tahun sini. Kail? Awak jadi nak nyanyi lagu apa? Cepatlah Tuhan. Lagu apa tu? Siapa lagi yang tak ada? Oh, ni ke lagu persembahan awak? Yes. Awak sini. Itu Pak Dreams for the world we're gonna make. Okey, senyum. Pi cikgu dia punya unta dah tertutup muka. Okey. Bermohon sembah berhaja, hajat dan asal jangan puri. Hamba puteri imbas berempat, bermalam selatan. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Nampaknya adik Fal dia tak diam daripada tadi. Tak tahulah apa benda yang dia nak. Sama benda nak kena. Moga hidupkan bahagia. Ari. Hey. Dek. Ini lagu awak ni, Dek. Tari Wong. Seterusnya daripada pelajar tahun 5 daripada Tadika Bir Ali Bandar Baruda dengan persembahan yang penuh ceria, iaitu
Korea. Ya, jadi Orang tu semangat. Yan, buat Yan, Yan. Rumah plenty tau. Yan tak pretty pun. Akak banyak. Tunggu apa lagi? ya itulah dia persamaan. Okey, terima kasih. Pertukaran lagi Nabiha binti Muhammad Rizwan untuk menyampaikan scroll kepada para graduat Tadika B. Ali Bandar Baruda. Jadi perhatian, sekarang ini saya akan menjemput para graduat. Said Razik bin Said Ahmad Rizwan. Aurora binti Muhammad Azri. Ya. Rahmatul Khairul Manisa binti Abdullah. Bukan. Tania. Comel. Banyak lebih ada ke sini. Ada 10,000 juta. Ada teacher Nabiha. Oh, teacher Nabiha mana? Ketiga disandang oleh teacher Sufi Alisa. Saya akan seperti biasa saya akan umumkan tempat kedua, tempat ketiga Siapa-siapa? disandang oleh Mawar Talia dari kelas Amanah. Dan bagi tempat kedua, the best dress, dipersilakan Nadir Faik dari kelas Amanah juga. Nampak, yang amanah akan selalu menang. Then, here we go. The best dress Wah, Yen. for Bandar Baruda. Aduh, Haji. Tempat pertama disandang oleh Happy dia. Saif, joget Saif.
Now he go. Ella nombor berapa? Sangka, nampak? Ella nombor berapa? Kosong. Ella mana kakak semua? Ha? Kakak semua dekat mana? Rumah. Murid-murid pastikan dah nanti cikgu minta tahu share. Ya, cikgu buat balik. Dia kat. Nanti minta dengan cikgu dalam sekolah. Mawar tanya awak apa benda tu? Jemputan atas kesudian. Mawar nombor apa tadi? Majlis kita Nombor- menandai. Tidak lupa Mawar juga nombor berapa tadi? Kepada Puan Firza. Iaitu Nombor 2? 1? Oh, 3. Biar Ali Bandar Baru. Oh, 3. Untuk Majlis Taharus Appreciation and Talent Show BRI 2045 disandang oleh ibunya kepada Mawar daripada BRI Bandar Barudak. BBU. Berhenti buka. Standby. Kita akan umumkan tempat keempat ni. Tempat kedua disandang oleh ibu kepada Nadine Faik. Nadine Faik. Nadine Faik. Mana? Parents kepada Nadine Faik. Ada tak angkat tangan sikit? Kita nampak. Oh yes. Alright. Okay, ayahnya ada sekarang tak ayahnya? Okey, ada. Dan tempat pertama, the best friend. Alright, jadi kepada ibu bapa jangan lupa kita ada goodies dekat luar sana. Jadi untuk 6 tahun saja ya. Untuk ibu bapa 6 tahun perhatian, kita ada goodies di luar sana. Lagi di bahagian luar. Untuk parents. Nah, ni go. Razik, nah, ya nak bagi something. Sama-sama. Tak ada kan? Habislah kawan dah tak ada. Ambil gambar. Go. Belakang. Yen, look at Amin. Yen, come. Tengok Amin, ni. Yen. Ha? It's so red. Habis dah settle. Sekarang jam menunjukkan pukul. Sekarang dah pukul 5.30. Oh, kau berpeluh-peluh. Peluh-peluh tak mengelak. Finally, alhamdulillah settle. Hari anak dapat hadiah, mak bapak dapat hadiah. Kau dapat duit jutawan. Boleh kita.